Jika tiada Malaysia, Amerika Syarikat akan runtuh dalam masa setahun. Hanya satu ayat ini sudah cukup untuk menggegarkan seluruh Amerika Syarikat. Pengumuman oleh Presiden Trump untuk menaikkan kos penempatan tentera Amerika di Malaysia sebanyak 5 kali ganda telah mengubah pendirian ahli-ahli Kongres dan menyebabkan Rumah Putih berada dalam keadaan huru-hara. Ketika Donald Trump melangkah masuk ke Rumah Putih, keadaan berubah secara drastik apabila beliau cuba merombak semula sifat asas Pakatan Pertahanan Amerika-Malaysia. Bagaimana kita boleh meneruskan hubungan ini jika Amerika tidak mendapat apa-apa faedah? Bayar kami RM40 bilion setahun untuk kos penempatan tentera kami di Malaysia. Tiada lagi rundingan. Trump menuntut jumlah yang 5 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah sedia ada. Lebih mengejutkan, jumlah itu adalah selepas mengambil kira pengurangan sebahagian tentera AS. Slogan utamakan kepentingan negara yang dilaungkannya sebenarnya bermaksud memaksimalkan keuntungan Amerika Syarikat dengan mengorbankan negara lain. Namun, ada sesuatu yang beliau tidak sedari. Cara pengiraan ini akan mencetuskan perpecahan yang serius di Washington. Pancanya adalah beberapa siri laporan aneh yang tidak pernah dijangka oleh sesiapa pun. Apa yang kita lakukan sekarang bukanlah penjimatan kos, tetapi bom jangka kos. Tanpa rantaian bekalan semikonduktor, teknologi perindustrian dan kelengkapan pertahanan dari Malaysia, Amerika Syarikat tidak akan mampu bertahan dan akan runtuh serta-merta. Mengapakah kedua-dua parti, Republikan dan Demokrat, begitu lantang menentang pendirian keras Trump terhadap Malaysia? Apakah sebabnya Amerika Syarikat sendiri akan berdepan malapetaka jika kehilangan Malaysia? Kini segalanya akan didedahkan. Sebelum kita memulakan cerita, jika anda tidak keberatan, sokongan anda melalui langganan dan butang suka amatlah dihargai. Bagi mereka yang menyokong Malaysia, sila tulis Malaysia boleh di ruangan komen. Malaysia adalah sebuah negara maritim yang terletak di persimpangan strategik Laut China Selatan. Jika tentera AS berundur, Malaysia lah yang pertama akan merasai ancaman dan akhirnya Malaysia lah yang terpaksa membayar. Di sebuah retreat, di sebuah bilik tris taklimat strategi pertahanan berhampiran Rumah Putih, tidak lama selepas pentadbiran baru mengambil alih. Pada hari itu, saya melangkah masuk ke bilik mesyuarat tersebut sebagai penasihat kepada pasukan petugas reka bentuk semula pakatan. Udara pagi itu terasa sejuk. Sejak dari koridor dan ketika mengimbas pas keselamatan, suasananya sudah terasa luar biasa tegang. Sebaik sahaja saya masuk, perkataan kajian semula kos penempatan terpapar dengan jelas pada skrin gergasi di hadapan. Jeneral-jeneral berpangkat tinggi, pegawai-pegawai Pentagon dan wakil-wakil industri pertahanan sudah memenuhi kerusi. Tiada siapa yang bergurau senda, tiada yang memegang cawan kopi sambil berbual dengan orang di sebelah. Semua orang duduk dengan wajah serius, mata tertumpu pada skrin. Saat slide pertama dipaparkan, saya melihat satu angka. Ia adalah draft cadangan untuk menaikkan sumbangan Malaysia kepada 5 kali ganda daripada jumlah semasa. Ini diikuti dengan senario-senario seperti pengurangan sebahagian tentera AS, pengecilan fungsi pangkalan strategik di Lumut dan pemotongan besar-besaran dalam penempatan aset strategik secara bergilir. Angka-angka di skrin itu kelihatan begitu dingin, seperti pelan penstrukturan semula syarikat. Negara bernama Malaysia, rakyat yang tinggal di sana dan sejarah pakatan yang dibina selama berpuluh-puluh tahun semuanya di dalam bilik itu hanyalah satu butiran kos. Dalam hati saya berfikir, Malaysia akhirnya akan tunduk. Mereka tiada pilihan lain. Ketika seorang jeneral dari kem Trump yang berpendirian keras terus berucap, tiada seorang pun di dalam bilik mesyuarat itu yang cuba menyentuh tentang kedudukan atau realiti sebenar Malaysia. Beliau melayan Malaysia seolah-olah ia hanyalah satu item agenda di atas meja rundingan. Kedudukan geografi Malaysia, ketegangan di Laut China Selatan dan kebimbangan yang dihadapi rakyat Malaysia setiap hari semua itu langsung tidak disebut dalam ucapannya. Fokusnya hanyalah satu, berapa banyak wang yang boleh diperah. Pada mulanya, saya juga bersetuju dengan aliran pemikiran itu. Sebagai seorang yang realis, saya menganggap ia satu pertimbangan yang wajar. Malaysia dibayangi ketakutan jika terpaksa berhadapan dengan cabaran di Laut China Selatan sendirian tanpa kehadiran tentera AS. Hujah bahawa ketakutan itu boleh dijadikan sebagai kad rundingan kelihatan munasabah. Seterusnya, agenda beralih kepada cadangan pengurangan tentera AS di Eropah. Pelan untuk mengurangkan tentera dari Jerman, Sepanyol dan Itali serta tuntutan agresif agar negara-negara anggota NATO memperuntukkan 5% daripada KDNK mereka untuk pertahanan dipaparkan satu persatu di skrin. Suasana di dalam bilik itu dipenuhi dengan keyakinan yang aneh. Amerika masih negara yang mereka bentuk tatanan dunia dan negara-negara sekutu tiada pilihan selain akur pada tuntutan Amerika. Saya juga duduk dengan selesa dalam keyakinan itu. Namun ada satu perkara yang mengganggu fikiran saya.
Sepanjang pembentangan, riak wajah beberapa pegawai teknikal yang duduk di sudut bilik itu kelihatan tegang. Walaupun para jeneral bercakap dengan penuh keyakinan atau membentangkan senario tekanan yang keras, mereka langsung tidak mengangguk tanda setuju. Pandangan mata mereka berbeza daripada yang lain. Ia adalah pandangan mata orang yang mengetahui sesuatu. Pada masa itu, saya langsung tidak tahu apa yang mereka tahu. Kecurigaan saya terjawab pada separuh akhir mesyuarat. Ada satu ketika, seorang pegawai teknikal terhenti seketika ketika menukar slide. Di skrin terpapar satu dokumen bertajuk Tahap Kebergantungan Industri Strategik AS. Ia kelihatan seperti satu kesilapan. Mungkin ia bukan dokumen yang sepatutnya ditayangkan pada hari itu. Skrin itu memaparkan senarai butiran yang jauh melampaui jangkaan saya. Kebergantungan pada industri semikonduktor Malaysia, rantaian bekalan bateri dan komponen elektronik, kadar pengeluaran sistem persenjataan tempatan dan keupayaan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari skrin itu. Tertulis di situ bahawa walaupun Amerika sedang mempertimbangkan pengurangan tentera dari Eropah, pada masa yang sama, ia tidak dapat memenuhi jadual strategiknya sendiri tanpa limbungan kapal Malaysia. Di ruangan nota mengenai pembinaan kapal peronda generasi baru, tertulis dengan huruf kecil, jadual tidak mungkin dapat dipatuhi tanpa limbungan kapal Malaysia. Saat membaca ayat itu, tanpa sedar wajah saya menjadi kaku. Orang-orang kanan Presiden Trump tergesa-gesa menukar ke slide seterusnya, tetapi email itu sudah terpahat kukuh dalam ingatan saya. Mesyuarat berakhir begitu sahaja. Para jeneral bangun dengan wajah penuh keyakinan, manakala para birokrat mengemas dokumen mereka dan bergegas keluar dari bilik. Walaupun bilik itu semakin kosong, saya masih duduk di kerusi saya, memikirkan berulang kali tentang slide tunggal itu. Di koridor saya terserempak dengan seorang pegawai kanan Pentagon yang sudah lama saya kenali. Keyakinan dari mesyuarat tadi masih ada dalam diri saya. Logik yang dibentangkan masih berlegar di fikiran. Malaysia akhirnya akan bayar juga. Mereka tiada pilihan. Dia merenung saya seketika, kemudian tersenyum kecil dan berkata, "Wesley, masalahnya bukan itu. Soalnya, bolehkah kita bertahan tanpa Malaysia?" Pada ketika itu, saya terdiam 1000 bahasa. Di seberang tingkap koridor, pemandangan malam Pentagon terbentang luas. Selama lebih 20 tahun, saya percaya bangunan itu adalah pusat tatanan dunia. Pada hari itu, bangunan itu masih sama, tetapi entah kenapa ia kelihatan begitu asing. Amerika bergantung pada Malaysia. Saya cuba memahami maksud kata-kata itu, tetapi ia sukar diterima. Saya cuba meyakinkan diri bahawa ia adalah mustahil. Namun, pada malam itu, kata-kata itu tidak pernah lekang dari fikiran saya. Dini hari keesokan harinya, saya memasang lampu bilik. Saya tidak dapat tidur lena. Setiap kali saya menutup mata, kata-kata di koridor itu kembali terngiang-ngiang dan slide yang terpapar seketika di bilik mesyuarat itu bermain di fikiran. Akhirnya saya bangun sebelum subuh dan membuka semula dokumen Tahap Kebergantungan Industri Strategik AS yang saya lihat semalam. Pada mulanya ia sekadar untuk pengesahan. Mana mungkin satu slide itu membawa makna yang begitu mendalam. Mungkin ia analisis yang dibesar-besarkan atau angka tanpa konteks. Itulah yang saya fikirkan. Namun semakin saya menyelak helaian demi helaian, tanggapan saya mula berubah. Pembinaan kapal peronda, bekalan peluru berpandu 155mm rantaian bekalan bateri, semikonduktor, infrastruktur penyelenggaraan dan pembaikan, serta kapasiti limbungan TLDM. Setiap butiran, tanpa pengecualian, tertera nama Malaysia. Ketiadaan salah satu daripadanya akan menjejaskan operasi strategi Amerika. Selama ini, saya menganggap Malaysia sebagai negara subkontraktor, sebuah negara yang boleh digunakan apabila perlu dan dibebankan apabila tiba masanya. Tetapi Malaysia di dalam dokumen ini berada pada kedudukan yang sama sekali berbeza. Bukan sekadar peranan sokongan, tetapi salah satu tonggak yang menopang keseluruhan strategi Amerika. Saya berbisik sendirian, takkanlah kita bergantung pada Malaysia sejauh ini. Saya cuba menepis pemikiran itu, tetapi beberapa hari kemudian, dalam sebuah seminar keselamatan maritim di Washington, keraguan saya bertukar menjadi kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi. Tema seminar itu ialah kelewatan pembinaan kapal peronda AS dan strategi Arktik. Dalam persaingan Amerika dengan Rusia dan China di lautan Arktik, pemilikan armada kapal pemecah ais adalah isu strategik yang amat penting. Semakin pembentangan berlangsung, wajah wakil-wakil tentera laut AS menjadi semakin muram. Fakta-fakta yang terlalu memalukan untuk dibincangkan di khalayak ramai mula terbongkar satu persatu. Limbungan kapal Amerika gagal mematuhi tarikh akhir. Kos pembinaan telah melambung ke tahap yang tidak terkawal. Semua ini diakui secara terbuka. Hakikat bahawa kuasa besar seperti Amerika tidak dapat membina sebuah kapal pemecah ais mengikut jadual adalah satu kejutan besar bagi saya.
Pada ketika itulah, seorang wakil dari sebuah firma reka bentuk Finland naik ke pentas. Dia memandang hadirin seketika dan dengan nada yang tenang tetapi jelas, dia berkata, "Kami boleh mereka bentuknya. Tetapi satu-satunya negara yang benar-benar boleh membinanya mengikut jadual ialah Malaysia." Dewan serta-merta menjadi senyap. Dalam kesunyian itu, saya diselubungi perasaan aneh. Finland mereka bentuk, Malaysia membina. Jadi, di manakah Amerika dalam semua ini? Negara yang bercakap tentang strategi Arktik tidak mampu membina kapal yang diperlukan di Arktik dengan sendiri. Saya duduk terdiam di kerusi saya. Saya rasa saya patut bertanya sesuatu, tetapi saya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Bukan itu sahaja. Beberapa hari kemudian, dalam satu taklimat pertahanan di Eropah, saya berhadapan dengan satu lagi realiti. Negara-negara Eropah sedang tergesa-gesa mencari senjata. Ancaman Rusia menjadi nyata dan mereka perlu segera memperkukuh pertahanan. Apa yang mereka perlukan ialah penghantaran yang pantas dan bekalan dalam kuantiti yang besar. Industri pertahanan Jerman dan Perancis, walaupun canggih dari segi teknologi, mempunyai kadar pengeluaran yang perlahan dan harga yang tinggi. Rundingan itu sendiri rumit dan memakan masa. Sebaliknya, Malaysia berbeza. Laporan-laporan menunjukkan bahawa Poland, Romania, Finland dan Norway sama ada sudah menandatangani kontrak dengan Malaysia untuk komponen sistem pertahanan peluru 155mm atau sedang aktif berunding. Di taklimat itu, seorang penganalisis pertahanan Eropah berkata kepada saya, Amerika banyak bercakap tetapi pengeluarannya tidak dapat menampung permintaan. Apa yang Eropah perlukan sekarang bukanlah ucapan, tetapi jadual penghantaran dari Malaysia. Maruah saya tercalar, tetapi saya tidak dapat menyangkal kata-katanya. Data menyokongnya. Pengeluaran peluru 155mm Amerika terhad pada tahap 90,000 butir setahun. Malaysia sudah mempunyai sistem untuk mengeluarkan 200,000 butir setahun. Angka tidak menipu. Peperangan pada akhirnya adalah tentang siapa yang boleh terus menghasilkan lebih lama. Saya tahu hakikat ini lebih baik daripada sesiapa pun. Tetapi kini saya terpaksa mengakui bahawa dalam pertarungan ini, Malaysia telah mengatasi Amerika. Pada masa itulah saya pertama kali bertemu dengan Encik Ismail, Pegawai Diplomatik dan Keselamatan Malaysia di Forum Keselamatan Amerika-Malaysia di Washington. Beliau sama sekali berbeza daripada jangkaan saya. Tiada tanda-tanda gementar atau sikap defensif. Beliau tidak merendah diri atau cuba menjaga hati Amerika. Malah, beliau kelihatan terlalu tenang. Ketenangan itu anehnya membuatkan saya berasa tidak selesa. Saya masih cuba memulakan perbualan dari kedudukan yang lebih unggul. Malaysia pada dasarnya masih memerlukan Amerika. Beliau mengangguk sekali dan berkata, benar, Malaysia memerlukan Amerika. Tetapi Amerika juga memerlukan Malaysia. Dulu, Malaysia takut kehilangan Amerika. Sekarang, zaman di mana Amerika juga takut kehilangan Malaysia telah tiba. Kami bukan lagi sekadar negara yang dilindungi. Kami telah menjadi negara yang boleh berurusan secara setara dengan Amerika. Saya cuba menganggap kata-katanya sebagai satu gertakan, tetapi dokumen yang saya lihat sendiri beberapa hari ini, kenyataan wakil Finland dan data pertahanan dari Eropah sudah pun menyokong kata-katanya. Walaupun saya cuba mencari alasan untuk menyangkal, yang muncul di fikiran saya hanyalah fakta-fakta yang menyokongnya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, saya merenung peta dunia dan peta penempatan tentera AS yang tergantung di dinding bilik kerja saya. Peta yang sudah saya lihat berpuluh-puluh tahun itu, entah kenapa pada hari itu kelihatan begitu asing. Gagasan bahawa Amerika mengawal semua negara sekutunya adalah sesuatu yang biasa bagi saya, seperti udara. Sama ada ketika menulis laporan atau bercakap di bilik mesyuarat, andaian itu tidak pernah goyah. Tetapi kini, udara yang biasa itu mula retak. Sementara Amerika memandang rendah industri pembuatan dan mengira pakatan hanya dari segi kos, Malaysia secara senyap telah membina sesuatu. Sama ada strateginya adalah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika atau ia sekadar naluri untuk terus hidup, saya tidak tahu. Tetapi hasilnya, Malaysia kini adalah negara yang memiliki kapasiti perindustrian, keupayaan pengeluaran pertahanan dan rantaian bekalan semikonduktor serta bateri semua yang diperlukan oleh Amerika. Saya berbisik sendirian, kita menekan Malaysia untuk membayar lebih, tetapi sebenarnya, kitalah yang tidak boleh bergerak tanpanya. Kesedaran itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Ia seolah-olah analisis yang telah saya bina selama 22 tahun digoncang dari akarnya. Selama ini, saya sentiasa mengklasifikasikan Malaysia sebagai negara yang memerlukan perlindungan Amerika. Semua laporan saya dibina atas andaian itu. Tetapi realiti yang saya hadapi sekarang menafikan andaian itu sekeras-kerasnya.
Lewat malam itu, saya membuka komputer riba saya dan melayari laman web sebuah syarikat penerbangan. Saya menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. Dokumen dan taklimat sahaja tidak lagi mencukupi. Saya perlu pergi ke negara itu sendiri dan melihatnya dengan mata kepala saya. Adakah Malaysia benar-benar berbeza daripada negara yang saya fikirkan? Atau adakah ini semua hanyalah ilusi yang dicipta oleh beberapa angka? Sejujurnya, ketika saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLEA, masih ada sedikit rasa angkuh dalam diri saya. Walaupun saya menghabiskan berjam-jam di dalam pesawat membaca semula dokumen dan mengulang kaji apa yang saya dengar di Washington, jauh di sudut hati saya masih berfikir, apabila saya tiba di sana, ia pastilah Malaysia yang saya kenali. Angka-angka dalam dokumen itu hanyalah keterlaluan atau ilusi. Negara ini masih lagi sebuah negara yang berhati-hati di bawah naungan Amerika. Sebaik sahaja saya melangkah keluar dari lapangan terbang, pemikiran itu mula retak. Jalan raya yang dipenuhi kenderaan, lebuh raya yang teratur, orang ramai yang sibuk bergerak dan papan-papan tanda syarikat semikonduktor dan industri berat yang memenuhi pusat bandar. Ia bukan suasana asing sebuah negara yang tidak dikenali. Sejak dari pandangan pertama, saya dapat merasakan ada sesuatu yang berfungsi dengan sangat baik. Destinasi pertama saya ialah pangkalan tentera AS di Lumut. Ia adalah salah satu pangkalan utama tentera AS di rantau ini dan pangkalan strategik yang perlu berfungsi serta-merta jika berlaku sebarang krisis. Setiap kali saya melawat ke sini, saya seolah-olah mengesahkan dengan mata sendiri betapa Amerika menopang negara ini. Kali ini pun pada mulanya begitu juga. Ya, kerana pangkalan inilah Malaysia mampu bertahan. Namun, selepas lawatan ke pangkalan itu, dalam satu taklimat di sebuah fasiliti Pemerintah Angkatan Tentera Malaysia, ATM, yang berdekatan, saya menyaksikan satu pemandangan yang sama sekali tidak dijangka. Kandungan yang diterangkan oleh seorang pegawai kanan ATM bukanlah gambaran ATM yang ada dalam ingatan saya. Sistem peninjauan bebas, sistem pertahanan peluru berpandu yang dibangunkan sendiri, aset tanpa pemandu, sistem serangan jitu dan sistem perintah dan kawalan yang boleh beroperasi secara bebas. Setiap satunya diterangkan sebagai sebuah struktur yang boleh berfungsi secara autonomi tanpa bantuan tentera AS. Pegawai berpangkat kolonel yang memberikan taklimat itu kelihatan tenang, nada suaranya tidak membangga diri atau melebih-lebih. Beliau hanya menerangkan keadaan semasa sebagai satu fakta. Beliau berkata, tanpa tentera AS keadaan akan sukar, tetapi kami tidak akan runtuh. Mendengar kata-kata itu, fikiran saya terhenti seketika. Jika ini adalah saya yang dahulu, kata-kata yang akan diucapkan oleh pegawai ATM itu sudah pasti dapat saya teka. Menekankan kepentingan tentera AS di Malaysia dan berulang kali menyatakan bahawa tanpa Pakatan Amerika Malaysia, keselamatan negara akan terancam. Itulah pendirian rasmi pihak Malaysia yang telah saya dengar selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi apa yang diucapkannya bukanlah ayat-ayat klise itu. Sukar, tetapi tidak akan runtuh. Saya cuba mentafsir sama ada kata-kata itu datang dari maruah atau sekadar untuk menjaga air muka atau ia datang dari keyakinan yang sebenar. Semakin saya mendengar taklimat itu, semakin kuat saya merasakan ia adalah kata-kata yang lahir dari keyakinan. Destinasi seterusnya ialah sebuah kilang yang mengeluarkan kelengkapan pertahanan. Saya mahu melihat dengan mata sendiri di mana kenderaan perisai Jempeter dan sistem pertahanan lain dibuat. Saya perlu mengesahkan sama ada angka yang saya dengar dalam taklimat di Eropah itu benar-benar munasabah. Sejak dari saat saya berdiri di pintu masuk kilang, saya terpegun dengan skalanya. Saya tidak pernah membayangkan bahawa fasiliti industri pertahanan Malaysia sebesar ini. Barisan pengeluaran adalah gergasi, berautomasi dan beroperasi 24 jam tanpa henti. Apabila saya melangkah masuk lebih dalam ke kilang, sesuatu menarik perhatian saya. Kelengkapan yang sedia untuk dieksport ke Eropah tersusun rapi dan di sebelahnya terpacak bendera Poland, Romania dan Norway. Ini bukan sekadar beberapa unit terjual. Ia adalah persiapan penghantaran berskala besar yang dibungkus dan diklasifikasikan secara sistematik. Seorang eksekutif kilang menerangkan sambil membawa saya berjalan, kapasiti pengeluaran Amerika telah banyak merosot, tetapi mujurlah Malaysia masih mempunyai asas perindustrian yang kukuh. Jika perlu, kami boleh menggandakan pengeluaran dalam masa beberapa bulan. Dalam hati, saya terkejut. Amerika memerlukan sekurang-kurangnya beberapa tahun untuk meningkatkan pengeluaran peluru dan kenderaan perisai. Fakta ini tercatat dalam laporan yang saya tulis sendiri. Pelaburan tambahan, pengambilan tenaga kerja, pembinaan semula rantaian bekalan semuanya perlu dimulakan dari awal, tetapi Malaysia sudah mempunyai sistem itu. Saya berfikir dalam hati, Malaysia bukan sekadar negara sekutu, ia adalah negara yang benar-benar boleh bertahan jika peperangan berlarutan.
Di sebuah forum keselamatan tertutup di Kuala Lumpur, saya bertemu semula dengan Encik Ismail, pegawai diplomatik dan keselamatan yang pertama kali saya temui di Washington. Beliau masih tenang seperti dahulu. Saya bertanya secara terus terang, apa yang akan anda lakukan jika Presiden Trump benar-benar mengurangkan tentera AS di Malaysia? Beliau terdiam seketika kemudian berkata, kami juga akan cemas, tetapi kami tidak akan tunduk. Saya mendesak lagi, tetapi bukankah keadaan akan menjadi sukar tanpa Amerika? Beliau menjawab dengan perlahan tetapi tegas, sukar ya. Tetapi Amerika juga akan sukar tanpa Malaysia. Ini bukan lagi soal siapa melindungi siapa. Ini soal siapa yang boleh bertahan lebih lama. Kata-kata itu kedengaran begitu bersahaja. Ia bukan nada suara seseorang yang menentang ugutan. Ia adalah nada suara seseorang yang sudah menjangkakan situasi itu dan telah selesai membuat persiapan. Perkara itu membuatkan saya berasa lebih gerun. Sambil berjalan di sekitar Kuala Lumpur, saya memerhatikan riak wajah orang ramai. Ketegangan unik yang saya rasakan semasa lawatan saya ke negara-negara berisiko dahulu, suasana cemas seolah-olah sentiasa berwaspada, tidak ada di bandar ini. Dalam berita, topik seperti kajian semula perintah berkurung, satelit peninjauan sendiri, jet pejuang buatan tempatan dan peluru berpandu jarak jauh dibincangkan seolah-olah ia adalah perkara biasa. Seorang pemandu teksi bercakap tentang keselamatan negara secara semula jadi sambil mendengar radio. Pemilik sebuah kedai mamak bercakap tentang ekspor kelengkapan pertahanan sambil menonton berita. Pemandu teksi itu memandang saya melalui cermin pandang belakang dan berkata, kalau Amerika tolong, itu baguslah. Tapi kalau dia tak tolong pun, kita kena hidup juga bang. Seorang pesara yang saya temui di hadapan kedai berkata, dulu saya fikir, kalau tiada Amerika, habislah kita. Tapi sekarang, kita pun dah kuat. Ini adalah kata-kata orang biasa. Bagi saya, itulah yang paling mengejutkan, bukan kata-kata pakar atau ahli politik. Kata-kata yang keluar secara semula jadi di sudut jalan, di dalam teksi, di hadapan kedai mamak. Suasana negara ini sendiri telah berubah. Malam itu, saya berdiri di tepi tingkap hotel, memandang pemandangan malam Kuala Lumpur, bandar yang dipenuhi cahaya, jambatan yang merentasi sungai dan logistik serta manusia yang tidak pernah berhenti. Saya terdiam seketika di hadapan pemandangan itu, tidak dapat berfikir. Bagaimana saya melihat negara ini dahulu terlintas di fikiran. Negara yang tidak akan bertahan tanpa perlindungan Amerika. Negara yang disokong kerana adanya pangkalan tentera AS. Negara kecil yang tidak akan hidup jika tidak menjaga hati Amerika. Pemandangan di luar tingkap sekarang memberitahu saya dengan jelas betapa salahnya semua itu. Saya membuka komputer riba saya. Saya memanggil semula tajuk laporan yang saya sediakan semasa merancang perjalanan ini, keperluan peningkatan sumbangan kos pertahanan Malaysia. Di atas tajuk itu, saya menaip perkataan baru, kelemahan strategi AS akibat peningkatan kebergantungan terhadap Malaysia. Tangan saya terhenti seketika sebelum menekan butang simpan. Selama 22 tahun, saya tidak pernah menulis laporan dengan hala tuju seperti ini. Tetapi apa yang telah saya lihat dengan mata kepala saya tidak membenarkan tajuk lain. Pagi hari ketiga di Kuala Lumpur. Satu notifikasi memberitahu bahawa dokumen segera dari Washington telah tiba. Tajuknya, Pelan Penstrukturan Semula Tentera AS di Malaysia. Saya membuka dokumen itu di bilik hotel saya tanpa sempat minum kopi. Kandungannya jauh lebih keras daripada jangkaan. Pengurangan sebahagian tentera AS, pengecilan penempatan aset strategik, tuntutan peningkatan besar dalam sumbangan pertahanan dan penangguhan pemindahan kuasa pemerintahan. Ini semua adalah kandungan yang telah dibincangkan, tetapi butiran terakhirnya berbeza. Ia menyatakan kemungkinan akan ada pelarasan lanjut jika Malaysia tidak mengambil bahagian secara lebih aktif dalam strategi untuk membendung China. Saya membaca ayat itu 2 kali. Pentadbiran itu bukan sekadar mahu memerah lebih banyak wang. Apa yang mereka mahukan ialah untuk mengikat dasar luar dan haluan Malaysia ke dalam kerangka strategi Amerika. Niat untuk memaksa Malaysia memutuskan hubungan dengan China dan mengikatnya sepenuhnya kepada strategi Indo-Pasifik yang direka oleh Amerika terkandung dalam dokumen itu. Ini adalah satu ugutan. Bukan lagi soal wang, tetapi tekanan agar Amerika yang menentukan hala tuju Malaysia. Tidak lama kemudian, panggilan telefon dari Washington masuk. Ia adalah jeneral yang berpendirian keras itu. Malaysia akhirnya tidak akan tahan. Mereka takut pada China. Mereka juga takut pada ancaman serantau. Ugut sedikit, akhirnya mereka akan ikut cakap kita. Saya meletakkan telefon dan memandang keluar tingkap. Pagi di Kuala Lumpur mula sibuk. Kilang pertahanan, fasiliti pemerintah ATM dan wajah-wajah orang biasa yang saya lihat semalam seolah-olah bertindih di hadapan mata saya.
Petang itu, berita di Malaysia beralih ke mod kecemasan. Berita mengenai tekanan dari Amerika tersebar melalui media dan arena politik serta seluruh masyarakat mula bergejolak. Kadar pertukaran mata wang berubah-ubah dan pasaran saham merosot dengan ketara. Skrin televisyen dipenuhi dengan laporan khas mengenai krisis Pakatan Amerika-Malaysia. Arena politik jelas terbahagi kepada dua. Kem konservatif lantang bersuara, ini bukan masanya untuk memprovokasi Amerika. Jika tentera AS berundur, ekonomi dan keselamatan Malaysia akan goyah serentak. Kita perlu berfikir secara realistik. Dari kem pembangkang, hujah yang bertentangan muncul. Jika kita tunduk lagi kepada ugutan, kita akan mengulangi perkara yang sama selama-lamanya. Kali ini, kita mesti bertahan hingga ke akhir. Dalam temu bual jalanan, pendapat rakyat juga berbelah bahagi. Ada yang berkata tuntutan Amerika harus diterima. Ada yang berkata Malaysia harus menempuh jalannya sendiri. Dalam program Bual Bicara di TV, pakar-pakar berdebat sengit. Seluruh masyarakat bergejolak kerana isu ini. Sambil memerhatikan pemandangan itu, buat pertama kalinya saya berfikir, mungkin saya telah menilai Malaysia terlalu tinggi. Akhirnya, pada saat-saat genting, mereka akan runtuh juga. Malam itu, dalam satu majlis makan malam tertutup, saya bertemu dengan General B. Ito, seorang bekas General ATM. Beliau seorang yang pendiam, bukan jenis yang bercakap lantang atau menunjuk-nunjuk. Saya bertanya secara terus terang, adakah Malaysia benar-benar akan baik-baik saja jika Amerika mengurangkan tenteranya? Beliau meletakkan penyepitnya, berfikir sejenak dan berkata, tidak akan baik-baik saja. Pada mulanya akan ada gegaran besar. Pasaran saham, rakyat, semua akan cemas. Saya menunggu kata-kata seterusnya, tetapi kami tidak akan runtuh. Bagaimana Jeneral boleh begitu yakin? Kami terselamat dari krisis kewangan 1997. Kami mengharungi krisis ekonomi dan ancaman dari negara jiran. Kami adalah negara yang sudah biasa dengan ugutan. Cuma bezanya dengan zaman dahulu ialah sekarang kami mempunyai kekuatan untuk bertahan. Saya terdiam di hadapan kata-kata itu, negara yang sudah biasa dengan ugutan. Saya tahu kata-kata itu bukan sekadar kebanggaan kosong. Ia adalah kata-kata yang lahir dari sejarah yang telah dilalui oleh negara ini. Selama 22 tahun saya menganalisis Malaysia dalam laporan, tetapi saya tidak pernah sekalipun meneliti secara serius apa yang telah diberikan oleh sejarah itu kepada rakyatnya. Keesokan harinya, saya bertemu semula dengan wakil industri pertahanan. Apabila saya menyebut tentang tuntutan keras dari Washington, wajahnya menjadi tegang. Selepas senyap seketika, beliau berkata, Amerika suruh kita bayar lebih, tetapi Amerika sendiri kekurangan peluru dan barisan pengeluaran. Siapa sebenarnya yang mengugut siapa? Beliau mengeluarkan data ekspor sistem pertahanan dan dokumen kontrak dengan Eropah, lalu meletakkannya di atas meja. Poland, Romania, Finland, Czech. Sementara Amerika berdebat dengan Eropah mengenai sumbangan pertahanan, Eropah secara senyap telah memilih Malaysia. Sebabnya ialah jadual penghantaran yang lebih tepat dan pantas, rundingan yang tidak rumit dan kapasiti pengeluaran yang stabil. Sambil melihat dokumen itu, hati saya berbelah bahagi. Saya sudah merasai sendiri bahawa kekuatan Malaysia adalah nyata. Namun, jauh di sudut hati, saya masih bertanya, tetapi jika Amerika benar-benar berpaling tadah, bolehkah Malaysia bertahan? Adakah keyakinan ini benar atau sekadar gertakan terakhir? Malam itu kembali ke bilik hotel, saya memikirkan silih berganti antara dokumen dari Washington dan kata-kata General B. Ito. Amerika masih menganggap Malaysia sebagai negara yang akan tunduk jika diugut. Tetapi Malaysia sudah dapat membaca ugutan itu dan telah mula bersedia untuk menahannya. Di luar tingkap, malam di Kuala Lumpur hampir berakhir. Bandar itu tidak tidur, cahayanya tidak malap. Saya merenung pemandangan itu lama, masih belum dapat membuat kesimpulan. Adakah Malaysia benar-benar negara yang boleh bertahan tanpa Amerika? Atau adakah ini semua hanyalah satu cadangan diri, self-suggestion, gergasi yang sedang berlaku di hadapan mata saya? Untuk mencari jawapan kepada soalan itu, saya perlu terus memerhati. 3 hari telah berlalu sejak saya kembali ke Washington. Apa yang saya lihat dan dengar di Malaysia masih belum tersusun kemas dalam fikiran saya. Saya duduk di meja pejabat, membuka semula nota-nota dari beberapa minggu lepas, kata-kata pegawai ATM di lumut. Bendera-bendera negara Eropah yang berbaris di kilang pertahanan, pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap hotel. Ketika semua itu cuba membentuk satu gambaran, telefon berdering. Panggilan itu bertanya sama ada saya boleh menyertai mesyuarat tertutup rundingan kos pertahanan Amerika-Malaysia sebagai pemerhati. Saya terus bersetuju. Bilik mesyuarat itu sunyi sepi. Peserta dari pihak Amerika, sambil duduk, memancarkan aura bahawa kali ini pun Malaysia akhirnya akan mengalah.
Tekanan yang disediakan oleh kam berpendirian keras itu lebih konkret berbanding sebelumnya. Skala peningkatan sumbangan pertahanan, tarikh akhir dan syarat penyertaan menentang China semuanya telah dinyatakan dalam bentuk angka dalam dokumen di atas meja. Namun, sikap pasukan perunding Malaysia kali ini berbeza. Jika perunding Malaysia yang dahulu, mereka akan membaca suasana, menggunakan bahasa yang berlapik dan cuba mengelak konfrontasi. Tetapi wakil Malaysia pada hari itu mengucapkan kata-kata yang berbeza. Kami boleh mempertimbangkan untuk membayar lebih. Tetapi sebagai balasan, kami ingin membincangkan pada masa yang sama mengenai kuasa pemerintahan, kuasa operasi dan akses kepada maklumat yang setimpal. Bilik mesyuarat itu serta-merta menjadi dingin. Beberapa orang dari pihak Amerika saling berpandangan. Tawaran Malaysia untuk membayar lebih adalah senario yang dijangkakan. Tetapi permintaan untuk sesuatu sebagai balasan adalah cerita yang sama sekali berbeza. Logik untuk meningkatkan sumbangan kewangan sebagai ganti untuk meluaskan autonomi ketenteraan negara sendiri adalah satu kerangka yang sukar diterima dari sudut pandangan Amerika. Sambil memerhatikan pemandangan itu, saya merasakan sesuatu yang mencengkam di dada. Malaysia bukan lagi sekadar negara yang menerima invoice. Kali ini, mereka memegang pen sebagai pihak yang menulis semula invoice itu. Bukan sekadar bertahan, tetapi satu percubaan untuk mengubah kerangka rundingan itu sendiri. Saya sudah tahu dari mana datangnya keyakinan itu. Apa yang telah saya lihat dengan mata kepala saya di Malaysia adalah jawapannya. Keadaan di Eropah juga terus berubah. Sementara Amerika berulang kali berdebat dengan sekutu NATO mengenai sumbangan pertahanan, Eropah telah membuat pilihan yang praktikal. Poland mengumumkan kontrak tambahan untuk kenderaan perisai Gempita dan sistem artileri. Romania dan Czech telah memulakan rundingan dan laporan masuk mengatakan Finland sedang mempertimbangkan untuk membeli sistem roket Malaysia. Wakil-wakil industri pertahanan Amerika yang memerhatikan aliran ini di Washington mula berasa cemas. Dalam satu dokumen taklimat mengenai keselamatan Eropah, satu ayat yang ditulis oleh seorang penganalisis menarik perhatian saya. Trump mengugut Eropah, tetapi hasilnya Eropah mula mencari Malaysia. Sambil membaca ayat itu, saya berasa satu perasaan yang aneh. Semakin Amerika menekan sekutunya, negara yang mengisi kekosongan itu adalah Malaysia. Ia bukan disengajakan. Ia adalah kekosongan yang dicipta oleh Amerika sendiri. Semakin persepsi bahawa Amerika tidak boleh dipercayai tersebar, semakin meningkat nilai Malaysia yang menepati janji dan komitmen. Kehadiran Malaysia menjadi semakin besar seiring dengan kadar keruntuhan kepercayaan terhadap pakatan. Saya juga bertemu dengan pegawai-pegawai dari agensi perolehan pertahanan. Saya berpeluang mendengar tentang status semasa pembangunan keupayaan pertahanan bebas. Satelit peninjauan sendiri, sistem pertahanan peluru berpandu ala Malaysia, sistem pemintasan jarak jauh, sistem AI pertahanan, aset tanpa pemandu setiap butiran dibangunkan dengan hala tuju untuk beroperasi secara bebas tanpa bantuan Amerika. Kadar kemajuannya juga jauh melebihi jangkaan. Di akhir penerangan, seorang penyelidik menambah, kami tidak cuba untuk menggantikan Amerika, kami hanya cuba menjadi negara yang boleh bertahan walaupun tanpa Amerika. Dalam kata-kata itu, saya melihat strategi Malaysia, bukan anti-Amerika, bukan juga pro-Amerika, tanpa bertembung dengan Amerika, tetapi pada masa yang sama, cuba membina satu ruang yang tidak akan digoncang oleh kerenah Amerika. Untuk tidak tunduk apabila ditekan oleh Amerika, mereka memerlukan keupayaan untuk bertahan pada tahap tertentu secara bebas. Malaysia telah menyediakannya secara senyap tetapi mantap. Pada ketika itu, buat pertama kalinya, saya merasakan penghormatan yang tulus terhadap negara bernama Malaysia. Pada hari saya kembali sepenuhnya ke Washington, saya bersemuka semula dengan jeneral yang berpendirian keras itu. Beliau masih mengulangi hujah yang sama. Malaysia akhirnya tidak boleh bertahan tanpa Amerika. Ugut sahaja mereka akan keluarkan wang. Kali ini saya membuka mulut dengan jelas. Tidak, Malaysia bukan lagi Malaysia yang dahulu. Mereka boleh bertahan lebih lama daripada yang kita sangkakan. Beliau ketawa sinis. Hanya kerana mereka berjaya menjual beberapa buah kenderaan perisai, adakah itu bermakna mereka sudah menjadi kuasa besar? Saya berkata dengan tenang. Masalahnya bukan kerana beberapa buah kenderaan perisai terjual. Masalahnya ialah mereka boleh menghasilkan, mereka boleh bertahan dan mereka bersedia untuk mempertahankan diri mereka sendiri. General itu tidak berkata apa-apa lagi. Sama ada beliau kehilangan kata-kata atau mengabaikan saya tidak tahu. Tetapi pada ketika itu, saya merasakan sesuatu telah berubah. Fakta bahawa saya buat pertama kalinya menentang pendapatnya secara terang-terangan adalah sesuatu yang segar bagi diri saya sendiri. Malam itu, saya berjalan sendirian di tebing sungai di Washington. Sungai Potomac mengalir tenang dalam kegelapan. Saya perlahan-lahan menyusun semula apa yang telah saya lihat di fikiran saya. Amerika masih negara yang kuat.
Tetapi ia bukan lagi negara yang boleh mengawal semua sekutunya sesuka hati. Kekuatan ketenteraan sahaja tidak cukup untuk mengikat sekutu. Itu jelas kelihatan dari pergerakan Eropah dan Malaysia sekarang. Sebaliknya, Malaysia berbeza, semakin kuat, secara senyap tetapi pasti. Saya mengeluarkan komputer riba saya dan menaip satu ayat. Malaysia adalah sekutu yang paling memahami kelemahan Amerika dan ia menjadi cukup kuat untuk memanfaatkan kelemahan itu. Setelah selesai menaip ayat itu, saya merenung aliran sungai seketika. Beberapa hari kemudian, Presiden muncul dalam satu sidang akhbar. Saya menonton siaran langsung itu di pejabat. Beliau mengkritik Malaysia secara khusus. Kita telah membelanjakan terlalu banyak wang untuk Malaysia. Malaysia harus membayar lebih. Jika tidak, kita terpaksa menyesuaikan semula penempatan tentera kita. Belum sempat kenyataan itu berakhir di skrin, notifikasi berita tergempar melimpah masuk seperti air terjun. Kemungkinan pengurangan tentera AS di Malaysia, krisis Pakatan Amerika Malaysia, kebimbangan rundingan kos pertahanan gagal. Media utama Amerika. Sambil memerhatikan pemandangan itu, saya berfikir, akhirnya ia telah bermula. Trump benar-benar mahu menguji Malaysia. Reaksi Malaysia pantas, kadar pertukaran mata wang bergejolak dengan hebat. Indeks KLCI merosot dengan ketara sebaik sahaja dagangan bermula. Wartawan media asing membanjiri Kuala Lumpur dan arena politik Malaysia sibuk dengan tindak balas kecemasan. Skrin televisyen sepanjang hari dipenuhi dengan liputan khas mengenai krisis Pakatan Amerika Malaysia. Masyarakat Malaysia terbahagi kepada dua. Satu pihak lantang bersuara, ini bukan masanya untuk memprovokasi Amerika. Jika tentera AS dikurangkan, ekonomi dan keselamatan akan goyah serentak. Kita perlu berfikir secara realistik. Pihak yang satu lagi mempunyai pandangan yang bertentangan. Jika kita tunduk lagi, kita akan mengulangi perkara yang sama selama-lamanya. Kali ini kita mesti bertahan hingga ke akhir. Di jalanan, di siaran dan di internet, kedua-dua suara ini bertembung dengan hebat. Sambil memerhatikan pemandangan ini secara langsung dari Washington, buat pertama kalinya saya berasa cemas. Mungkin saya telah menilai Malaysia terlalu tinggi. Akhirnya, jika konflik ini berlanjutan, Malaysia mungkin akan runtuh dari dalam. Tetapi tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia seterusnya sekali lagi mematahkan jangkaan saya. Majlis Keselamatan Negara mengadakan mesyuarat tergempar dan kerajaan Malaysia tidak memilih untuk tunduk serta-merta kepada tekanan Amerika. Kandungan yang diumumkan adalah ke arah yang bertentangan. Percepatan projek satelit peninjauan bebas, peningkatan bajet untuk sistem peluru berpandu jarak jauh, perluasan ekspor kelengkapan pertahanan dan pengukuhan kerjasama dengan Eropah, dan kajian semula jadual pemindahan kuasa pemerintahan. Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan satu kenyataan kepada rakyat. Kami akan bekerjasama, tetapi kami tidak akan tunduk. Pakatan harus dihormati, bukan diugut. Saat kenyataan itu disiarkan, saya tanpa sedar menahan nafas. Ia adalah kata-kata yang jauh lebih kuat daripada yang dijangkakan. Semakin pentadbiran Trump meningkatkan tekanan, Malaysia bukan sahaja tidak berundur, malah menjadi lebih teguh. Di kalangan rakyat Malaysia yang pada mulanya cemas, suasana mula berubah sedikit demi sedikit. Suara yang mengatakan, kali ini kita mesti bertahan semakin kuat. Dalam temu bual media, orang ramai berkata di hadapan kamera, takut memang takut, tapi kali ini kita kena teruskan sampai akhir. Saya sekali lagi menaiki pesawat ke Kuala Lumpur. Saya perlu mengesahkan keadaan dengan mata kepala saya sendiri. Tidak syak lagi Malaysia sedang bergejolak. Tetapi saya perlu memastikan sama ada gegaran itu akan membawa kepada keruntuhan atau ke arah kesudahan yang berbeza. Sebaik sahaja tiba di Kuala Lumpur, saya dapat merasakan suasananya. Sepanjang perjalanan dari lapangan terbang ke pusat bandar, berita tidak henti-henti melaporkan hubungan Amerika-Malaysia. Wajah orang ramai kelihatan berat dan kebimbangan seolah-olah terapung di udara. Tetapi dalam kebimbangan itu, ada sesuatu yang berbeza. Ia bukan panik. Ia lebih kepada sesuatu yang hampir dengan keazaman. Saya bertemu semula dengan Encik Ismail, pegawai diplomatik dan keselamatan Malaysia. Tempatnya bukan lagi di kafe, tetapi di sebuah bilik mesyuarat yang sunyi. Beliau kelihatan letih. Mungkin kerana beliau sibuk dengan tindak balas kecemasan beberapa hari ini. Saya bertanya dengan jujur, Malaysia sekarang dalam keadaan bahaya, pasaran saham bergejolak, rakyat cemas. Adakah anda benar-benar fikir semuanya akan baik-baik saja? Beliau memandang keluar tingkap seketika. Kemudian, beliau perlahan-lahan membuka mulut. Tidak baik-baik saja. Kami juga takut. Jika tentera AS dikurangkan, kami akan segera merasa cemas. Saya mendengar beliau buat pertama kalinya menggunakan perkataan takut. Kejujuran itu sebaliknya menampakkan kekuatan yang lebih teguh. Tetapi jika kami tunduk kerana ketakutan, kami akan hidup di bawah ugutan untuk selama-lamanya.
Saya bertanya lagi, tetapi bukankah ini pilihan yang terlalu berisiko? Beliau sekali lagi memandang keluar tingkap dan berkata, kami bukan baru hari ini cuba hidup tanpa Amerika. Kami hanya menunjukkan bahawa kami telah bersedia untuk bertahan walaupun tanpa Amerika. Mendengar kata-kata itu, saya terdiam lama. Malaysia bukanlah negara yang bertahan kerana ia tidak mengenal takut. Ia adalah negara yang cuba bertahan walaupun takut. Negara yang memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan walaupun memikulnya. Itu bukan kekuatan, tetapi latihan. Latihan yang dipupuk selama berpuluh-puluh tahun dalam krisis. Dalam perjalanan ke Kelia, saya memandang keluar tingkap kereta. Pemandangan malam Kuala Lumpur berlalu pantas. Cahaya bandar tidak goyah. Bandar itu terus bergerak. Ia tidak berhenti walaupun dilanda krisis. Di dalam pesawat pulang ke Washington, saya membuka komputer riba saya. Saya membaca semula nota yang telah saya tulis. Dan saya menambah 2 ayat baru. Ugutan ala Trump tidak boleh melemahkan Malaysia. Sebaliknya, ia mengubah Malaysia menjadi negara yang lebih bebas dan kuat. Setelah menyimpan ayat itu, buat pertama kalinya, saya menarik nafas lega sambil memandang awan di luar tingkap. Benar, Malaysia sedang bergejolak tetapi saya rasa saya tahu ke mana arah tuju gegaran itu. Malaysia bukanlah negara yang bertahan kerana ia kuat. Ia menjadi kuat kerana ia terus bertahan. Tidak sampai beberapa hari selepas saya kembali ke Washington, suasana mula berubah. Pada mulanya ia adalah tanda-tanda kecil. Di dalam Pentagon, dalam satu nota kaki laporan sebuah badan pemikir, dalam perbualan senyap di koridor Kongres semakin pentadbiran Trump meningkatkan tekanan terhadap Malaysia, semakin banyak suara yang bertentangan mula muncul dari dalam Amerika. Suara-suara itu pada mulanya seperti riak di permukaan air, tetapi satu demi satu mula muncul di khalayak ramai. Seorang senator kanan berucap secara terbuka, tentera AS di Malaysia bukan hanya untuk melindungi Malaysia. Mereka adalah aset penting yang membendung China dan menguruskan seluruh Indo-Pasifik. Saat kita menggunakan tentera AS sebagai kad ugutan, apa yang kita hilang bukanlah tentera, tetapi strategi itu sendiri. Seorang pakar pertahanan berkata dalam satu wawancara TV, keuntungan jangka pendek yang diperoleh daripada menekan Malaysia jauh lebih kecil daripada kerugian strategik yang akan timbul apabila kita kehilangan Malaysia. Pengiraan itu sendiri salah. Sambil memerhatikan pemandangan itu, buat pertama kalinya saya berasa lega. Krisis yang saya rasakan seorang diri selama beberapa bulan ini, kini mula dikongsi oleh orang lain di dalam Amerika dari arah yang sama. Fakta itu telah disahkan. Ia adalah saat di mana logik Camp Trump mula goyah. Andaian bahawa Malaysia akan tunduk jika diugut. Andaian bahawa tentera AS di Malaysia adalah kos bukan aset. Semua itu mula dipatahkan dari dalam Amerika sendiri. Keadaan di Eropah terus bergerak memihak kepada Malaysia. Sementara Amerika terus menekan sekutu NATO mengenai kos pertahanan, Eropah terus membuat pilihan yang praktikal. Poland secara rasmi mengumumkan kontrak tambahan untuk kenderaan perisai dan sistem artileri Malaysia. Romania memulakan rundingan kontrak untuk sistem roket dan Finland menandatangani kontrak pembekalan tambahan peluru. Laporan masuk mengatakan Czech dan Norway juga menunjukkan pergerakan yang sama. Industri pertahanan Amerika mula cemas. Seorang eksekutif sebuah syarikat memanggil saya secara peribadi dan berkata, Trump mengugut sekutu tetapi dalam masa yang sama, Malaysia merampas pasaran yang sepatutnya kita lindungi. Negara-negara Eropah melihat politik Amerika tidak stabil. Sebaliknya, Malaysia menepati jadual penghantaran dan komitmen. Itu sahaja. Kata-kata itu bukan sekadar tentang pasaran pertahanan, ia tentang kepercayaan. Semakin Amerika menggoyahkan pakatan, Malaysia secara senyap membina kepercayaan di tempat itu. Semakin kuat tekanan, secara paradoksnya, nilai Malaysia semakin meningkat. Satu struktur seperti itu sedang terbentuk. Ia adalah hasil yang diundang oleh Amerika sendiri. Saya bertemu semula dengan jeneral yang berpendirian keras itu. Beliau masih mengulangi kata-kata yang sama. Malaysia masih tidak boleh bertahan tanpa Amerika. Tekan sedikit lagi, akhirnya mereka akan tunduk. Kali ini, saya berkata dengan tenang, tanpa emosi. Tidak, sudah terlambat. Malaysia sudah mula tidak takut kepada kita. Beliau ketawa sinis. Negara sekecil itu, berapa lama mereka boleh bertahan tanpa Amerika? Saya memandangnya tepat di mata dan berkata perlahan, soalnya bukan sama ada Malaysia boleh bertahan. Soalnya ialah sama ada kita boleh bertahan tanpa Malaysia. Pada ketika itu saya berhenti bercakap. Saya teringat dari mana datangnya ayat itu. Beberapa bulan yang lalu, pada malam cerita ini bermula, di koridor Pentagon, itulah kata-kata yang diucapkan oleh pegawai itu kepada saya. Pada masa itu, saya tidak faham maksudnya. Saya fikir ia adalah mustahil. Tetapi sekarang, saya mengulangi kata-kata itu kepada orang lain dengan pemahaman yang penuh.
Jeneral itu terdiam. Beliau cuba mengatakan sesuatu tetapi berhenti dan pergi dari situ. Sambil melihatnya berlalu, buat pertama kalinya saya merasakan bahawa diri saya sendiri telah berubah sepenuhnya. Selepas itu, satu pelan pertahanan kendiri berskala besar diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Peninjauan peninjauan pemindahan kuasa pemerintahan, pembesaran satelit peninjauan bebas, pembangunan sistem pemintasan jarak jauh, pengeluaran besar-besaran jet pejuang tempatan dan sistem pertahanan peluru berpandu serta perluasan kerjasama pertahanan ke Eropah, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pengumuman itu disertakan dengan jadual dan bajet yang konkret. Perdana Menteri Malaysia berkata dalam satu kenyataan kepada rakyat, kami akan bekerjasama dengan Amerika. Tetapi keselamatan dan kedaulatan Malaysia akan ditentukan oleh Malaysia. Sambil melihat kenyataan itu di skrin pejabat, saya tidak dapat bangun dari kerusi seketika. Jika ini beberapa bulan yang lalu, saya akan mengklasifikasikannya sebagai satu gertakan atau menganalisisnya sebagai satu kenyataan melulu yang memprovokasi Amerika. Tetapi saya yang sekarang berbeza. Saya tahu kenyataan itu bukan gertakan. Saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahawa ada industri, kekuatan ketenteraan dan kehendak rakyat yang menyokong kata-kata itu. Reaksi rakyat Malaysia juga telah berubah. Pada mulanya kebimbangan dan ketakutan mendominasi, tetapi selepas beberapa hari, suasana yang berbeza mula tersebar. Kata-kata yang diucapkan dalam temu bual rakyat disiarkan melalui berita. Amerika memang penting, tapi kita pun tak boleh selamanya bergantung kan? Takut memang takut, tapi kali ini kita kena bertahan. Kita tahu kita sampai ke tahap ini kerana siapa, tapi takkan kita nak hidup di bawah bayang-bayang dia selamanya. Mendengar kata-kata itu, saya akhirnya faham apa yang dimiliki oleh rakyat negara ini. Kekuatan untuk tidak tunduk kepada ketakutan, walaupun mengenali ketakutan itu, ia bukan sesuatu yang lahir secara semula jadi. Ia adalah sesuatu yang diberikan oleh sejarah berpuluh-puluh tahun kepada rakyat ini. Saya kembali ke pejabat saya di Washington dan membuka laporan akhir. Saya menukar tajuknya. Malaysia bukan lagi objek, aset strategik Amerika yang wajib dipertahankan dan saya menulis dokumen teras satu persatu. Malaysia bukan beban kepada Amerika, tetapi aset yang sangat penting untuk strategi Amerika. Saat Amerika menekan Malaysia, Amerika akan kehilangan lebih banyak lagi. Pakatan bukan lagi hubungan antara tuan dan hamba. Mulai sekarang, ia adalah hubungan saling bergantung. Setelah selesai menulis laporan itu, saya memandang keluar tingkap seketika dan saya berbisik sendirian. Saya telah silap. Malaysia adalah negara yang jauh lebih kuat daripada yang kita sangkakan. Kata-kata itu bukan penyesalan. Ia adalah kata-kata seseorang yang telah menemui jawapan sebenar selepas 22 tahun. Selepas menyerahkan laporan itu, saya sekali lagi menaiki pesawat ke Malaysia. Kali ini, tujuannya bukan untuk penyiasatan atau analisis. Saya mahu mengesahkan jawapan terakhir dengan mata kepala saya sendiri. Bukan Malaysia dalam dokumen, bukan Malaysia dalam taklimat, tetapi saya mahu berdiri di bumi ini dan merasai negara ini dengan seluruh jiwa saya. Mendarat di Kalia, dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, saya memandang keluar tingkap. Di kejauhan, saya dapat melihat cerobong kilang semikonduktor dan di lebuh raya, trek logistik bergerak tanpa henti. Semakin menghampiri pusat bandar, papan tanda industri pertahanan, pengeluar teknologi canggih dan institut penyelidikan mula kelihatan. Saya melihat pemandangan yang sama seperti kali pertama saya datang ke Malaysia, tetapi perasaannya sama sekali berbeza. Pada masa itu, ia hanyalah sebuah bandar yang sibuk. Sekarang, saya dapat merasakan sesuatu yang gergasi sedang direka bentuk dan dicipta di dalamnya. Lumut, Selangor dan limbungan kapal di Johor. Kilang Pertahanan, Institut Penyelidikan Pertahanan, saya melawatnya semula. Semasa lawatan pertama, setiap satu kelihatan berasingan, tetapi kali ini ia kelihatan berbeza. Semikonduktor dan pembinaan kapal, pertahanan dan bateri, teknologi ketenteraan dan rantaian bekalan saling berkaitan, membentuk satu aliran gergasi, bukan satu bidang sahaja yang menonjol. Semua ini berfungsi secara organik. Malaysia adalah negara yang tahu bagaimana untuk menghubungkan industri dan teknologi, keselamatan dan diplomasi menjadi satu. Saya telah menganalisis berpuluh-puluh negara selama 22 tahun, tetapi saya tidak pernah melihat negara yang mempunyai struktur yang begitu padu. Ketika saya berdiri di sebuah limbungan kapal di Johor, saya tidak dapat berganjak untuk masa yang lama. Kapal-kapal gergasi sedang dibina di dalam dok. Beribu-ribu juruteknik bekerja dalam diam. Kren bergerak perlahan, percikan api kimpalan berterbangan dan struktur keluli perlahan-lahan mengambil bentuk. Sambil berdiri di situ, saya teringat semula kata-kata wakil Finland itu. Satu-satunya negara yang boleh membinanya mengikut jadual ialah Malaysia.
Sekarang saya faham bahawa kata-kata itu bukan sekadar penilaian teknikal, tetapi kata-kata yang menangkap intipati negara ini. Di Washington, suasana sudah mula berubah. Saya menerima laporan bahawa pandangan terhadap Malaysia di Kongres dan Pentagon telah mula berubah. Laporan yang mengatakan bahawa Malaysia tidak boleh ditekan sewenang-wenangnya mula beredar secara senyap dan definisi semula bahawa tentera AS di Malaysia bukan hanya untuk melindungi Malaysia, tetapi aset teras untuk strategi keseluruhan Amerika sedang dilakukan. Dalam satu mesyuarat tertutup, seorang pegawai pertahanan Amerika berkata, Malaysia bukan lagi pelanggan yang membayar kos pertahanan. Ia adalah rakan kongsi yang mereka bentuk strategi Amerika bersama-sama. Mendengar kata-kata itu, saya teringat pemandangan di bilik mesyuarat beberapa bulan yang lalu, tempat di mana para jeneral melayan Malaysia seperti satu butiran dalam invoice. Hanya beberapa bulan yang lalu, tetapi begitu banyak yang telah berubah. Bukan Malaysia yang berubah, Amerika yang mula melihat semula Malaysia. Di Kuala Lumpur, saya bertemu semula dengan General B. Ito. Beliau masih orang yang sama, pendiam seperti dahulu. Tidak membangga diri atau menunjuk-nunjuk. Sambil menceritakan apa yang telah saya lihat, saya bertanya, adakah Malaysia sejak dari awal lagi negara yang kuat seperti ini? Beliau berfikir sejenak dan menggelengkan kepala. Kami bukan negara yang kuat sejak dari awal. Kami mengalami peperangan, menjadi padang jarak padang terkukur dan miskin. Kami sentiasa takut akan ditinggalkan. Tetapi kerana itulah kami menjadi negara yang boleh bertahan. Beliau berhenti sejenak dan menyambung. Kami membina semula negara dari krisis, berkongsi kesakitan semasa kejatuhan ekonomi untuk mengatasi krisis. Kami membangunkan ekonomi walaupun di tengah-tengah ancaman serantau. Apabila ekspor dihentikan kerana geseran perdagangan, kami membangunkan bahan kami sendiri. Apabila rantaian bekalan terputus kerana pandemik, kilang kami tidak berhenti. Kami sentiasa belajar cara untuk bertahan dalam krisis. Itulah kekuatan kami. Saya terdiam di hadapan kata-kata itu. Sekarang saya faham dengan jelas apa kekuatan sebenar Malaysia. Bukan senjata, bukan juga limbungan kapal atau kilang pertahanan. Sejarah rakyat negara ini, yang telah mengubah setiap krisis menjadi kekuatan, itulah kekuatan sebenar. Di dalam kereta menuju ke Clear, saya berbual buat kali terakhir dengan Encik Ismail, pegawai diplomatik dan keselamatan yang saya temui pada mulanya. Saya berkata dengan jujur, pada mulanya, saya fikir Malaysia akhirnya akan tunduk. Saya fikir mereka tidak akan tahan jika Amerika menekan. Beliau tersenyum dan berkata, kami juga takut. Tetapi hanya kerana takut, tidak bermakna kami boleh berputus asa. Kami tidak mahu berperang dengan Amerika. Kami cuma tidak mahu lagi menjadi negara yang tidak boleh bertahan hidup tanpa kebenaran orang lain. Pemandangan malam Kuala Lumpur berlalu dengan laju di seberang tingkap kereta. Walaupun malam, bandar itu tidak padam. Cahaya yang tidak terkira banyaknya bersinar di tempat masing-masing. Sambil melihat pemandangan itu, saya berfikir tentang apa sebenarnya setiap satu cahaya. Kilang yang membuat semikonduktor, barisan pemasangan yang memasang kenderaan perisai, institut penyelidikan yang bekerja sepanjang malam, dan kehidupan orang biasa yang menopang semuanya. Sebelum menaiki pesawat, saya duduk di bangku di pintu pelepasan, membuka komputer riba saya, dan saya menulis ayat terakhir. Trump cuba mengira nilai pakatan dengan wang, tetapi Malaysia menunjukkan bahawa soalan itu sendiri salah. Nilai Malaysia bukan pada wang, tetapi pada kekuatan untuk bertahan. Amerika bukan negara yang melindungi Malaysia. Telah tiba zaman di mana Amerika juga tidak akan lengkap tanpa Malaysia. Dan akhirnya, saya menambah satu lagi ayat. Dan saya hanya memahami hakikat itu setelah datang ke Malaysia. Saya menutup komputer riba dan menaiki pesawat. Sambil duduk dan mengikat tali pinggang ke ledar, saya teringat semula kata-kata yang saya dengar di koridor Pentagon pada malam cerita ini bermula. Soalnya, bolehkah kita bertahan tanpa Malaysia? Pada masa itu, kata-kata itu kedengaran janggal dan tidak selesa. Sekarang saya tahu kata-kata itu benar. Pesawat mula bergerak di landasan. Di luar tingkap, cahaya Clear semakin menjauh. Saya tidak mengalihkan pandangan dari tingkap sehingga cahaya itu hilang dari pandangan. Anda semua, bagaimana perasaan anda setelah mendengar cerita ini? Perjalanan seorang ahli strategi Amerika yang pada mulanya menganggap Malaysia sebagai negara yang perlu dilindungi, tetapi setelah berjalan dan melihat dengan mata sendiri, sampai kepada kesimpulan bahawa Amerika juga tidak akan lengkap tanpa Malaysia. Saya harap perjalanan ini dapat meninggalkan sesuatu di hati anda. Malaysia, dari sebuah negara yang bergelut dengan pelbagai cabaran, bangkit menjadi kuasa ekonomi utama dan kuasa industri pertahanan global. Ia adalah negara yang tiada tandingannya dalam sejarah manusia. Sokongan anda melalui langganan dan butang suka akan membolehkan kami menyampaikan lebih banyak cerita menarik. Ini adalah kisah inspirasi dari persada antarabangsa. Terima kasih.